Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Sarah Nadiah binti Abdul Nasir. Nama matrik 075105. Baiklah, untuk tarikhah pertama iaitu At-Tahrij an Tariq Ma'rifah Rawi Al-Hadis Minas Sahabah, iaitu tidak mentahrijkan hadis mengikut dengan mengetahui perawi hadis daripada para sahabat. Jadi sebelum itu, nama kitab yang saya kaji ialah Musnad Al-Humaidi, iaitu yang dikarang oleh Imam Abi Bakar Abdullah bin Zubair Al-Qursi. Dan kitab ini, Musnad Al-Humaidi ini diterbitkan pada tahun 1996, diterbitkan oleh Dar Al-Siqah di Damsyik. Jadi, macam mana nak tahu nama para sahabat ataupun hadis-hadis di bawah nama para sahabat itu berada di mana? Kita kenalah pergi ke bahagian indeks ataupun di bahagian rujukan sebagai satu pemudah cara. Jadi, saya mendapati bahawa dalam kitab Musnad Al-Humaidi ini sebenarnya banyak kaedah yang digunakan. Contohnya seperti ada yang menyatakan juzuk dan di bawahnya ada nama para sahabat dan bersama dengan jilid yang keberapa dan muka surat yang keberapa. Ada juga yang dinyatakan nama para sahabat bersama dengan nombor hadis. Nombor hadis dan juga ada lagi yang lain-lain lah. Jadi nama para sahabat yang perlu saya cari adalah Buraidah. Jadi saya menggunakan kaedah pertama tadi dan saya mencari nama Buraidah dan saya menjumpainya di juzuk yang ke-8 yang tertera Buraidah Al-Aslami pada jilid yang kedua dan pada muka surat 153. Jadi, seperti kita tahu bahawa dalam kitab Musnad Al-Humaidi ni dia tak ikut abjad. Jadi, tak semestinya untuk Buraidah itu akan berada di jilid yang pertama. Jadi, saya pergi ke jilid yang kedua pada muka surat 153 dan saya menjumpai Buraidah Al-Aslami dan di bawahnya terdapat hanya ada satu sahaja hadis dalam kitab Musnad Al-Humaidi yang di bawah Buraidah. Dan itu bukanlah hadis al-mu'min yamutu bi'arqi al-jabin. Jadi kesimpulannya, dalam kitab Musnad Al-Humaidi tidak ada dinyatakan hadis al-mu'min yamutu bi'arqi al-jabin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Nafisa binti Muhammad Zulkifli, nombor matrik 075073. Baiklah, giliran saya untuk menerangkan cara-cara mentakhrij hadis menggunakan tariqah yang pertama, iaitu mengetahui nama perawi hadis dalam kalangan sahabat. Sebelum itu, kami menggunakan kitab Musnadul Imam Ahmad bin Hanbal wa biha mishihi Muntakhab Kanzil Amal fi Sunanil Aqwal wa Af'al, karya Imam Ahmad bin Hanbal, kerana hadis-hadis di dalam kitab ini disusun di bawah nama para sahabat. Jadi, langkah yang pertama perlu kami lakukan adalah dengan mengenal pasti nama sahabat, iaitu Buraidah Al-Aslami. Bagi memudahkan pencarian, kami terus buka indeks kitab tersebut dan cari nama sahabat yang bermula dengan huruf ba. Indeks menunjukkan hadis kami berada dalam jilid 5 dan kami pun mencari hadis tersebut. Matan pertama yang kami jumpa terdapat pada muka surat 350. Matan tersebut sama dengan hadis kami, cumanya ada penambahan kalimah inna sahaja di awal matan. Matan yang kedua pula kami jumpa pada muka surat 360. Matannya lebih panjang berbanding dengan hadis kami. Setelah diteliti, terdapat dua sahaja matan yang terdapat dalam Musnad Ahmad. Walaupun salah satunya matannya panjang, tapi kami ambil juga kerana dari segi makna tidak berubah seperti mana makna hadis kami. Datuk Najihah binti Samsudin, nombor matrik 075079. Jadi saya akan menerangkan cara-cara mencari hadis menggunakan tariqah yang pertama, iaitu dengan mengetahui nama perawi hadis dalam kalangan sahabat.
Untuk thariqah yang pertama ini, buku yang kami gunakan adalah Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf karya Al-Mizzi, kerana buku ini menyusun hadis-hadis di bawah nama-nama sahabat. Jadi perawi sahabi bagi hadis kami adalah Buraidah bin Al-Hasib. Apa yang kami lakukan untuk mencari hadis di dalam buku ini ialah, pertama sekali kami akan mencari nama Buraidah bin Al-Hasib di dalam indeks kitab Tuhfatul Ashraf untuk mengetahui kedudukan Musnad Buraidah di dalam kitab tersebut. Seterusnya, kami akan mencatat maklumat yang kami jumpa di dalam indeks berkaitan Musnad Buraidah, iaitu ia bermula pada muka surat 81 hingga 117. Di dalam indeks juga ada dinyatakan di mana hadis kami berada. Jadi kami boleh terus mencatat kedudukan hadis kami tanpa melihat satu persatu hadis dalam Musnad Buraidah. Terdapat dua matan hadis yang kami jumpa di dalam indeks yang sama dengan hadis kami. Untuk matan yang pertama yang sedikit berbeza daripada hadis kami tetapi membawa maksud yang sama, iaitu Mautul Mu'min bi Arakil Jabin, berada pada jilid kedua muka surat 107 dan hadis nombor 1992. Untuk matan yang kedua, iaitu yang sama dengan hadis kami, iaitu Al-Mu'min Yamutu bi Arakil Jabin, berada pada jilid kedua muka surat 109 hadis nombor 1996. Untuk matan pertama, Al-Mizzi nyatakan bahawa kami boleh melihat hadis tersebut dalam 3 sumber asal, iaitu Sunan Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dan kesemuanya di dalam kitab Al-Janaiz. Untuk matan kedua pula, Al-Mizzi nyatakan bahawa kami boleh merujuk dalam satu sumber asal sahaja, iaitu Sunan Nasa'i, juga di dalam kitab Al-Janaiz. Setelah kami mendapatkan semua maklumat tentang hadis di dalam kitab Tuhfatul Ashraf, kami mula melakukan kerja-kerja takhrij dengan merujuk kepada sumber asal yang dinyatakan oleh Al-Mizzi untuk mencatat semua maklumat tentang keberadaan hadis di dalam sumber asal, iaitu dalam Sunan Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kesimpulan yang dapat kami lakukan ialah, untuk matan pertama iaitu Mautul Mu'min bi Arakil Jabin, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi di dalam kitab Jami'nya, dalam kitab Al-Janaiz, bab ma ja'a annal mu'min yamutu bi Arakil Jabin, muka surat 177, nombor hadis 982. Yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab Sunannya, dalam kitab Al-Janaiz, bab alamat Mautul Mu'min, muka surat 295, nombor hadis 1828. Dan yang ketiga, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, Abwab ma ja'a fil Janaiz, jilid 2, muka surat 154, nombor hadis 1434. Dan untuk matan kedua, iaitu matan yang sama dengan hadis kami, Al-Mu'min yamutu bi Arakil Jabin, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab Sunannya, kitab Al-Janaiz, bab alamat Mautul Mu'min, muka surat 295, nombor hadis 1829. Seterusnya, saya akan menerangkan cara-cara mencari hadis menggunakan thariqah kedua, iaitu dengan cara mengetahui lafaz pertama daripada matan hadis. Buku yang kami gunakan untuk thariqah kedua ini ialah buku Al-Maqasid Al-Hasanah fi Bayan Kathirun Minal Hadis Mushtahirah Alal Alsinah, kerana buku ini menyusun hadis mengikut huruf pertama matan hadis. Jadi bagi hadis kami iaitu Al-Mu'min yamutu bi Arakil Jabin, lafaz pertamanya adalah Al-Mu'min. Disebabkan buku ini menyusun hadis mengikut huruf pertama matan hadis, maka kami perlu merujuk kepada bahagian huruf mim untuk mencari hadis kami. Apa yang kami lakukan adalah kami pergi ke bahagian indeks kitab untuk mengetahui kedudukan huruf mim dan mendapati ianya bermula pada muka surat 567 hingga 688. Kemudian, kami mula mencari hadis kami pada bahagian huruf mim dengan melihat satu persatu hadis, lebih-lebih lagi hadis yang bermula dengan perkataan Al-Mu'min atau perkataan-perkataan yang hampir dengan hadis kami, tetapi kami tidak menjumpai hadis kami di bahagian huruf mim. Kami juga cuba mencari hadis kami di bahagian huruf alif bermula muka surat 39 hingga 230, tetapi hadis kami juga tidak dapat dijumpai di bahagian huruf alif. Jadi, kami simpulkan bahawa
bahawa hadis kami Al-Mu'min Yamutu Bi'arakil Jabin tidak disebut oleh As-Sakhawi di dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah. Thariqah kedua pula iaitu mengetahui lafaz pertama daripada matan hadis. Kitab yang kami guna ialah Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas amma Ijtihar minal ahadis ala al-sinatin nas, kerana di dalamnya terdapat banyak hadis yang masyhur dan disusun di bawah huruf-huruf mu'jam. Langkah yang pertama ialah kami mengenal pasti lafaz pertama dalam hadis kami yang mana ianya bermula dengan lafaz Al-Mu'min. Kemudian kami terus lihat pada indeks dan mencari kedudukan hadis kami yang mana ianya berada di dalam jilid 2 di bahagian huruf mim. Setelah itu, kami jumpa hadis kami yang bernombor 2699 pada muka surat 295. Di bawah hadis tersebut terdapat periwayat hadis iaitu Abu Daud, Tirmizi dan juga Nasai. Bagi memastikan hadis kami benar-benar ada, maka kami buka kitab-kitab asal perawi tersebut. Setelah diteliti, hanya 2 kitab sahaja yang dapat dijumpai hadis kami, iaitu kitab Jami' Tirmizi dan juga Sunan Nasai. Namun dalam Sunan Abi Daud tidak dapat dijumpai. Baiklah, untuk thariqah yang kedua iaitu At-Tahrij An-Tariq, Ma'rifah awal lafaz min matan al-hadis, iaitu kita nak mentahrijkan hadis mengikut lafaz pertama matan hadis. Jadi kitab yang saya kaji adalah Al-Jami' As-Saghir fi Ahadis Al-Bashir Al-Nazir yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin bin Abu Bakar As-Suyuti. Kitab Jami' As-Saghir ni diterbitkan pada tahun 2004 oleh Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah di Beirut. Jadi hadis yang saya kaji adalah Al-Mu'min Yamutu Bi'arki Al-Jabi, dan lafaz matan hadis yang pertamanya adalah Al-Mu'min. Jadi seperti yang kita tahu bahawa kitab Al-Jami' As-Saghir ni disusun mengikut abjad. Jadi kita pergi ke bahagian rujukan dan tertera daripada abjad hamzah sehinggalah ya. Jadi untuk perkataan Al-Mu'min kita kena cari huruf mim. Jadi abjad mim tu berada pada muka surat 475. Jadi kita pergi ke muka surat 475 itu dan kita cari perkataan mu'min. Tapi sayangnya pada huruf mim tidak tertera perkataan mu'min, iaitu untuk hadis kita itu Al-Mu'min Yamutu Bi'arki Al-Jabin. Jadi kita pergi untuk keadaan yang kedua pula, iaitu kita pergi ke bahagian Al-Faslu fi mahalli bi'al min hazal al-huruf. Di bawah huruf mim juga. Jadi kita cari perkataan Al-Mu'min pula. Jadi untuk di bahagian ini kita menjumpai perkataan Al-Mu'min tu, Al-Mu'min Yamutu Bi'arki Al-Jabi di muka surat 548. Dan untuk nombor hadis bagi hadis ini di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir ialah 9145. Dan bukan sahaja terteranya nombor hadis, tetapi terteranya juga perawi-perawi yang turut meriwayatkan hadis Al-Mu'min Yamutu Bi'arki Al-Jabi ni, iaitu yang pertama sekali Imam Ahmad, Tirmizi, Imam Nasai, Ibnu Majah dan juga Mustadrak Al-Hakim. Dalam kitab ni dia menulis simbol-simbol daripada nama-nama para perawi tadilah, iaitu seperti Mim untuk Imam Ahmad, Ta untuk Tirmizi, Nun untuk Nasai, Ha untuk Ibnu Majah dan Ka untuk Mustadrak Al-Hakim. Jadi secara keseluruhannya untuk hadis Al-Mu'min Yamutu Bi'arki Al-Jabi ni tertera pada Al-Jami' As-Saghir fi Ahadis Al-Bashir Al-Nazir pada halaman 548 dan nombor hadisnya ialah 9145. Jadi untuk kita mencari menggunakan kaedah yang thariqah yang kedua ni, iaitu cari menggunakan awal lafaz matan hadis, kita tak boleh cari mengikut kata dasarnya sahaja, iaitu
Kalau al-mu'min, mu'min. Tak boleh. Sebab kita akan jumpa hadis al-mu'min yamutu bi'arki al-jabin ni ikut kata dasar iaitu mu'min. Tapi kita kenalah cari ikut keseluruhan awal lafaz tu. Kalau al-mu'min, al-mu'min lah. Barulah kita jumpa hadis al-mu'min yamutu bi'arki al-jabin dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Seterusnya, saya akan menerangkan cara-cara mencari hadis menggunakan thariqah ketiga, iaitu dengan cara mengetahui perkataan-perkataan yang kurang diulang dalam percakapan daripada mana-mana bahagian daripada matan hadis. Buku yang kami gunakan untuk thariqah ketiga ialah Mu'jamu Fahras li Alfaz Hadisun Nabawi oleh A.J. Wensing. Apa yang kami lakukan pertama sekali ialah menentukan berapa kalimah yang terdapat di dalam hadis kami. Jadi untuk hadis kami iaitu Al-Mu'min yamutu bi'arakil jabin, ia terdiri daripada 4 kalimah dan setiap kalimah dapat dijumpai di dalam mu'jam. Maklumat yang kami dapat di dalam mu'jam ialah yang pertama, perkataan Al-Mu'min berada pada jilid 1 muka surat 113. Dinyatakan bahawa hadis kami boleh dijumpai dalam Sunan Tirmizi, Kitab Al-Janais nombor bab 10, dalam Sunan Nasai, Kitab Al-Janais nombor bab 5, dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Janais nombor bab 5 dan juga dalam Musnad Ahmad jilid 5 muka surat 350, 357 dan juga 360. Yang kedua, untuk perkataan yamutu berada pada jilid 6 muka surat 286, dinyatakan bahawa hadis kami boleh dijumpai dalam Sunan Tirmizi, Kitab Al-Janais nombor bab 10, dalam Sunan Nasai, Kitab Al-Janais nombor bab 5, dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Janais nombor bab 5 dan juga dalam Musnad Ahmad jilid 5 muka surat 350, 357 dan juga 360. Yang ketiga, untuk perkataan bi'araki berada pada jilid 4 muka surat 199, dinyatakan bahawa hadis kami boleh dijumpai dalam Sunan Nasai, Kitab Al-Janais nombor bab 5 dan juga dalam Musnad Ahmad jilid 5 muka surat 357. Dan yang terakhir, untuk perkataan Al-Jabin, dinyatakan bahawa hadis kami boleh dijumpai dalam Sunan Tirmizi, Kitab Al-Janais nombor bab 10, dalam Sunan Nasai, Kitab Al-Janais nombor bab 5, dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Janais nombor bab 10 dan juga dalam Musnad Ahmad jilid 5 muka surat 350, 357 dan juga 360. Kemudian, menggunakan maklumat yang kami peroleh daripada mu'jam ini, kami mula melakukan kerja takhrij dengan mencari hadis di dalam sumber asal dan mencatat semua maklumat berkaitan kedudukan hadis seperti muka surat, nombor hadis dan sebagainya daripada sumber asal. Oleh yang demikian, telah dinyatakan dalam kitab Jami' Tirmizi bahawa hadis kami berada di bawah bab kitab Janais dalam bab Maja'a Annal Mu'min Yamutu Bi'arakil Jabin muka surat 177 hadis ke-982. Tidak ketinggalan juga dalam kitab Sunan Nasai telah tertera hadis kami berada pada kitab Janais dalam bab Alamah Mautul Mu'min muka surat 258 hadis ke-1828 dan 1829. Seterusnya, untuk thariqah yang ketiga, kita menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufaras li Alfaz Al-Hadis An-Nabawi. Jadi setelah diteliti dan dikaji, bukan sahaja Imam Tirmizi dan juga Imam Nasai yang meriwayatkan hadis Al-Mu'min yamutu bi'arki al-jabin, tapi Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad juga turut meriwayatkan hadis tersebut. Baiklah, jadi untuk hadis Al-Mu'min yamutu bi'arki al-jabin dalam kitab Mu'jam Al-Mufaras telah tertera bahawa Ibnu Majah juga meriwayatkannya, iaitu dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufaras tertera simbol jaha dan di sebelahnya ialah nombor bab, iaitu nombor 5. Jadi jaha 5. Jadi untuk kita buktikan bahawa betul ke hadis ini memang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan memang ada dalam kitabnya, kita kenalah pergi rujuk sendiri dalam kitab As-Sunan oleh Ibnu Majah.
Jadi kita buka bab yang kelima, iaitu bab ma ja'a fil mu'min yu'jar min naza' dalam abwab ma ja'a fil janais. Dan memang betul, memang terdapat hadis al-mu'min yamutu bi'arki al-jabin dalam jilid yang kedua pada muka surat 154 dan nombor hadisnya 1434. Dan memang betul juga bahawa hadis itu memang tertera pada bab yang kelima. Seterusnya yang terakhir ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi untuk dalam kitab Mu'jam Mufaharas ni, Imam Ahmad, simbol bagi Imam Ahmad adalah Hamim. Dan kemudian sebelahnya adalah satu nombor besar dan satu nombor kecil. Nombor besar itu merujuk kepada nombor jilid dan nombor yang kecil ni pula merujuk kepada nombor muka surat. Jadi untuk hadis al-mu'min yamutu bi'arki al-jabi ni jilid yang kelima dan pada muka surat 350, 357 dan 360. Jadi untuk kita buktikan, kita kena rujuk sendiri dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Oleh itu, saya merujuk dalam kitab Musnad Imam Ahmad pada jilid yang kelima pada muka surat 350, 357 dan 360. Dan saya mendapati bahawa ketiga-tiga muka surat ni memang tertera hadis al-mu'min yamutu bi'arki al-jabini dalam jilid yang kelima di bawah hadis Buraidah al-Aslami. Baiklah, itu sahaja. Sekian, terima kasih.